Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ni tentang tempat menarik di Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Annyeonghaseyo. Trip kali ni kita nak pergi Jakarta. Tapi Azim tak pergi sebut Jakarta, dia suruh sebut Jakarta. Jakarta. Sorry, I punya lidah memang dah Jakarta. Flight kita orang hari ni awal 7.15 macam tu. So kita orang keluar rumah dalam pukul 3.45. Kengantuk, muka barai, ngantuk gila. Malam tadi tidur pun tak tenang sebab rasa macam takut flight terlepas ke. Kali ni punya trip kita tak ada itinerary. Kita just bedal je. Kita arrive Jakarta. So kita Fisabilillah. memang berpandukan TikTok je tempat-tempat yang kita nak pergi. Betul lah, Bi? Betul. Dia tengah tengok movie memang gini. Sorry lah korang kalau vlog tak best. Kita orang newbie je sebenarnya. Finally kita dah arrive Jakarta. Yeah, muka happy sikit bro. Kita nak pergi hotel. Hotel tu check in lambat lagi. But kita orang macam pergi je lah, tak tahu bagi mana. Okay guys, update tadi kita orang baru sampai hotel and then tak boleh check in lagi. Makan terus dekat sini. Ini nama kedai dia, Sederhana Masakan Padang. It's just nearby our hotel lah. So kita try, ni sedap tak? Pilih mana? Banyak weh. Kedai ni nama dia Sederhana. Sederhana, ya sederhana. So total kita makan 250,000 is equals to RM67. Kita orang makan 4 lauk macam tu lah. Okey lah kot for 2 packs. Mall dekat depan ni ada mall. Nama dia Tamrin City. So jalan kaki je. Memang walkable, orang kata walkable. So kita tengok-tengok je lah apa benda kat sini kan. Sebab baru sampai, so takkan tiba-tiba nak pergi. Ada Indomaret. Kita travel without itinerary. Kita kali ni travel without itinerary. Because kita malas nak stress-stress. Kita play turis. Betul. Tapi bapak macet gila tu kat sini. Boleh. Takut. Fair ni. Weh, ni memang you tu. Ni memang ai ni weh. Duduk je. Orang kat sini apa? Korang, aku dekat dalam Tamrin City tau. Okay, before aku pergi sini, kawan-kawan aku semua cakap kena beli baju raya kat sini. Tapi aku macam, kenapa kena beli kat sini? Cantik ke? Lepas tu, bila aku masuk ni, aku rasa macam weh, mata aku macam tu. Hello korang, Plaza Senayan. Azim nak cari barang kat sini. Mana ada barang? Kita orang hari ni pergi mall. Dia macam kat KL, pergi mall daripada Digimap. daripada situ ke situ. Digimap tu apa? Macam mesin lah, mesin. Oh, tapi kat sini Digimap. Tapi Plaza Senayan ni dia macam buat TRX PV lah. Buat TRX lah. Banyak barang branded lah kat sini. Fun fact yang korang kena tahu. So dekat sini lah Senayan. Burnt cheesecake. And this is the best burnt cheesecake ever. Thank you. Tadi kita orang ada pergi few malls. And then kita orang shut down dalam kereta disebabkan ngantuk nak mampus. Dekat Mall of Indonesia. Sebab Azim nak pergi main game dekat mana tak, aku baru tak tahu. Sekarang ni menunjukkan pukul 3. Baru pukul 3 guys. Hari ni rasa awal gila. Bukan awal lah, rasa macam lama gila hari ni disebabkan pagi tadi kita orang mengawal. He said he was, when he arrived, he was still without paying tax. Tak bayar tax. Aku dah datang sini, tengok muka aku baru bangun tidur kan. Inilah keadaan dekat mall dia. Sama je macam kat Malaysia. Kau boleh bayangkan ni sebenarnya macam IOI, City Mall ke, dia sama je.
You guys kena tengok macet dekat Indonesia. It's like tadi I boleh shopping dekat Minimal. I bought satu je baju disebabkan hari ni first day, so kita kena berjimat-jimat sikit. Jangan terlalu shopping hari ni. Azim pun tak beli apa-apa lagi, so kita kena chill guys. Now kita nak pergi makan kepiting. Wiro Sableng. Kepiting itu di Wiro Sableng, di sebelah aja. Jadinya kita mau ambil Gojek pergi ke sana. Nak juga. Betul ke? Wiro Sableng Garden. Sebab Azim tadinya nak makan kepiting. Kepiting is ketam. Jadinya kita di kedai inilah untuk dinner. So we plan to go back hotel awal sikit disebabkan pagi tadi kita orang dah awal gila bangun. So malam ni kita nak rest because tomorrow we are going to Bandung. Let's go guys. Ya, unboxing. Unboxing kepiting. Mau asal dah kembali. Mana dia? Kepiting ke? Sumpah nampak sedap. After mess, makan ketam, udang dan ikan yang sedap sangat. Sumpah kenyang gila weh. Ketam masuk syurga. Ketam ni bakal masuk syurga guys. Semua lah. Bagilah check kat semua. Chef dia pun sekali. Chef dia sekali Semua. Sumpah sedap gila. Udang ni kita orang ada udang masak bawang putih. Ikan masak nyonya. And then kepiting tu masak apa? Asap apa tak? I don't know lah. Sumpah sedap gila. Banyak gila kita orang ada. Tapi 80% habis lah. Okay kan? So lepas ni kita nak balik hotel and then nak tidur terus malam ni sebab sampai terbeliak kata ikan tu nak suka. Sebab esok kita orang nak bangun awal pagi nak pergi ke Bandung. Okay guys, bye bye. See you tomorrow. It's day 2 today and this is my outfit. Baba. This is Baba outfit. Tak nampak kepala. Okay, so kita orang nak pergi Bandung. Cantik lah. Kita match-match. Betul? Okay. Kita match-match bro. Finally we arrived at station. Kita nak pergi beli tiket dulu sebab tak tahu kat mana nak beli tiket Whoosh tu. Kalau kita tanya orang. Kita dah beli tiket. So dia suruh pergi kat lantai 2 kat mana? Entah, ni tak? Ada ni tak? Atas ni nak pergi. Ini maunya pergi ke lantai. Oh, boleh langsung ke atas. Bentar lagi kita pergi. Kita now dekat ruang VIP untuk tunggu kereta api Whoosh. So I bought donut, roti to eat. So macam sedap. So kita kena cepat-cepat. Tak ada cepat pun sebab dia jalan pukul 7. Di nombor 1. Di situ. Azim dia stress sebenarnya. Dia kata kenapa lah wifi aku ni kelang kabut sangat. Masalah bukan kelang kabut. Tiket satu ni pun dah 200 weh. Hai. And I'm sick. Alright, thank you so much. Enam CA. Okay guys, untuk naik Whoosh 3D, tapi aku ada research lah kan, buat few research. Orang kata kalau nak pergi ke Bandung, korang kena beli seat nombor genap. Kita orang beli seat nombor 6 AC. So dia akan nampak view yang cantik macam ni. Dia akan luas lah. Tapi kalau korang ambil yang seat ganjil, dia akan nampak sikit je. Tak macam orang depan ni, dia punya view like tak
seluas aku punya view. Faham tak? So bila nak balik from Bandung ke Jakarta, korang kena ambil double band. That's a trick. Korang dalam ni ada lepas tu kat tepi ni ada meja lah korang. See? Oh, dah gerak. Macam tu. Dekat dalam ni. Macam meja tuition. Dapat apa tu? Bang. Dapat bag. Kita nak naik feeder train. Kita kena duduk. Bandung. Yeay, dah masuk train. Ada charger. Kita kena gunakan sebaik mungkin charger ni. Sebab perjalanan kita hari ni mungkin semalam. Betul. Yes. Transferring FOMO. Kita orang tadi ada ambil gambar dekat train. So Azim dia FOMO. So dia nak post sekarang. Sekarang ni kita tengah tunggu kawan kita orang dekat Bandung. So kawan baru. Kena lah claim kawan baru. Sebab sebenarnya kita jumpa dia orang kat airport. So yes. And then dia orang akan pick up kita. And then jalan-jalan pergi Banjus. Lepas tu tadi kan ada orang bersin. Dia bersin macam ni. Dia orang Bandung tak boleh bersin. So bersin orang Bandung B.O.B. Ya macam tu. Tapi kena ada. Okay, now kita dekat Kopi Luwak Cikole. Kopi Luwak Cikole. Kita nak minum kopi dulu. Sambung tidur. Ada yang mau? Landing. Tembelah. Telur tak makan? Tak boleh makan. Kenapa? Sebab busuk. Najis. Buang. Balik pada biji kopi. Jika biji kopi ni selepas Okay, ni untuk korang naik dekat The Lodge Maribaya. Dia ada price dia. Swing tak nak. I nak naik hot air balloon. Hot air balloon okay. Ni basikal? No. I rasa hot air balloon okay. Apa beza dia? Sebab basikal tu nanti dia jatuh. So kalau hot air balloon tu nanti tak ada orang tembak balloon. Sama logik dia. Cakap ni cerita panjang. Waduh. Tadi. Dah TV. Pegang dia. bang. Abang jangan risau saya. Abang jangan risau. Funny killer. Jangan bantai. RM15,000. Kena bayar lagi. Okay. Oh ini yang funny killer. Oh. Itu dia bergerak ya. Itu dia gerak sendiri ya? Ya. Dia rasa sendiri. Macam tu juga. Kena kayu. Situ basikal ya. Okey. Okey, makasih. Tempat yang tadi ya. Okey, boleh. Ngantuk dalam kereta tadi. So we just take a nap sekejap. Sekarang ni kita dekat apa nama tempat ni? Floating Market Bandung. Yes. And kat sini ramai sangat orang daripada yang tempat tadi. Ni lagi ramai. So kat dalam ni dia ada, nampak tu ada boat macam kat Elmina. Lepas tu dia ada slide yang rainbow tu. So kita nak makan kat dalam ni. Yes. Okay, inilah keadaannya di sini. Dia ada oleh-oleh jugalah. Tapi masih mahal sikit. Kat sini, mana lelaki aku? Tengok kat belakang. Lambat aja dia ni. Gotong tak chicken. Ini boleh set A ni guys. Set A ayam gepuk guys. Atasnya ada apa? Tak ada apa. Oh, look. Ada kuda. Boleh, ininya ke kasir kak? Banyak. Ya suka atau masuk kak? Kita try this one guys. Ini namanya kuih balok. Dia nampak macam sedap.
Okay, kita orang lapar. Mana? Bongok. Acuh. Kita orang nak pergi makan because we are so hungry. Wih, sedapnya. Kat sini ada Maggi. Guys, makanan Korea, tteokbokki ada, semuanya ada. Terus kot bajet-bajet seorang RM1? RM1,000 RM100,000 kan? Lebih kurang RM30 lah. Okay lah, untuk 3 orang. Boleh masuk coin tu boleh tukar balik tak? Boleh, kena habiskan enggak ah? Cari Faham. kantin eh. Ini dekat floating market. Dia jual macam-macam ya. Ni ada orang lepak, orang makan. Boleh silakan. Popia, popia. Nak popiah? Tapi jalan dulu. Lepak dulu. Ketan. Ketan tu apa? Betul. Dia beza ketam ke? Dia typo. Dia typo ketan dengan ketam ke? Ada kau nasi tempe mendoan. Dia pisang ke bas. Boleh pergi. Ha? Fomo. Ui, sedap weh. Wih. Ni Kita orang masih tak tahu nak makan apa. Rasa macam nak bubur ayam lah. Sedap je. Ni okey. Ni okey. Nak ketiau? Dua ketiau eh? Okey, mantap. Bihun lah. Okay, biar satu kita atas. Okey. Ketiau biasa kita local. Pasal dia bihun goreng, lepas tu ada sate. Dia kata dia sate ayam lah. Harapnya betul lah sate ayam. Sedap. Sedap eh? Bersama lagi dengan kita berdua. Cada. Jangan bosan sebab ini vlog kita orang. Now dekat mana Bi? Kita turun pangkat. Kita turun pangkat. Daripada business class jadi ekonomi. Pagi tadi kita pergi Bandung, kita naik business class. Tapi kita apa orang kata, jangan lupa diri lah orang kata. Betul. Kan banyak sangat duit habis. So ni balik kita naik ekonomi je. So now kita tengah tunggu train pukul 5.53. Sebab apa kita naik ekonomi? Sebab first class habis. Betul. So business class ada tapi mahal. Welcome back. This is day 3. So hari ni kita punya plan, kita dah plan sebab malam tadi macam nak pergi mana tak tahu. So hari ni kita pergi pagi sore untuk makan, and then kita pergi pik. Lepas tu untuk shopping, and then kita pergi beli baju Azim dekat mana entah tak tahu. Lepas tu nak pergi ayam gepuk semalam. Oh anyway, malam tadi kita orang makan ayam gepuk, tapi saya tak shoot sebabnya penat dan tempat tu macam tak sesuai untuk di shoot. Macam warung-warung. Dia macam warung-warung lah. Jadinya tengah stop MC1. Sabar, hari ni saya pakai different style tudung. Cantik kan? Kasih dong. Dia orang pun ada pasar guys. Korang tengok ni apa korang? Takut. Tuk muka dia. Tuk muka dia. Kita pagi-pagi hari ni makan pagi sore. Sebab entah macam apa. Nampak dia dapat nasi. Orang kata style. Orang kata sedap. So kita kenalah. Tengah hari kita nasi goreng gila. Orang ni dua. Oh, dia cantik. Terima kasih. Oh, cantik. Tahu aduh. Tapi untuk harga dia kita... Ada dia ke? Ha? Okey lah. Harga dia... Ada? Nanti dia datang sini kan bagi nasi. Yang macam nasi padang tu. Untuk time nak tidur lah ramai. You tak nak tidur tadi? Ya dah. Guys, this is the food. Tengoklah berapa banyak Azim makan. Okay, jom kita makan. Dan ni air apa bro? Air coconut. Kenapa? Lain ke rasa? Dia kata ada soda. Ayam, udang,
Lepas tu sambal sikit, aku dah hidup dah makan dua dia. Tapi untuk udang ni, dia punya sambal dia pedas. Saya tak makan sambal dia tadi. Mahal bang. Kita dekat by the sea. Kita nak sangat datang sini. Bukan pig ke? By the sea peak tu nama dia. By the sea peak tu. Pasal pig tu? Peak tu nama tempat pantai yang mendetar. So this is the area tu untuk kita shopping. So pig tu yang ni ya? Betul. Okay. So nampak tak? Ada kafe-kafe, kafe-kafe comel. Jangan lesak je. Lebih kurang lah. I dah buat research. So I tak terkejut lah dia punya rupa macam ni. Oh dia yau-yau lah Bi. Good night cheesecake ni orang kata sedap. Guys ni macam kat side. Mana orang lain? Baru buka bro, pukul 10 bro dia buka. Kita kira awal ni. Ni dah 5 kedai dah masuk tapi tak beli-beli. Dekat Malaysia tak nak minum Gongcha, kat sini baru nak minum Gongcha. Apa masalahnya? Saya nak try tapi Azim kata dia pernah minum before this lah. So kita Kita FOMO. Bismillahirrahmanirrahim. Nak this is my nasi goreng kecombrang. Tak tahulah macam nak pronounce. Tapi dia bagi dalam ni. Lepas tu tadi aku tanyalah dia. Aku tanyalah dia nak makan macam mana, dalam ni ke nak kena letak nanti kan. Aku mau makan di mana-mana bisa aja. So kita makan dalam ni lah Dia different breed sikit. lagi tu. Sedap weh. Lepas tu dia bagi ni, dia dengan serai. Okay. Azim yang kicap memang tak boleh dibesarkan. Disebabkan ayam gebuk semalam kita orang makan ni, dia sedap. So hari ni kita orang dah sampai hotel pun kita orang macam teringat-ingat. Tak ada tu. Macam mana? Kita macam malas cari makan. Dia dah Foodpanda. So kita Bukan Foodpanda, Gojek Food. Weh, dia dengar cakap kita. Sebab apa dia bagi? Bukan tu, ni. Tak adalah dia. Oh ini kita Sini, pilih. sini. Oh ni ada ni. kicap. Ada kicap. Kita minta kicap extra. Kita kata syurga tempatmu kalau bagi kicap extra dengan sambal lebih. Memang syurga tempat dia. Okay, this is day 4 in Jakarta. So kita nak bersiap sekarang ni. Azim is sleeping sebab hari Isnin. So dia kata bagi orang pergi kerja gerak dulu, baru kita gerak. Sebenarnya I nak gerak awal je, tapi entahlah dia sebenarnya dia bagi alasan. Dia sebenarnya ngantuk sebenarnya. Tu dia tak tidur. I dah ada, I found my new signature. So kat sini kan dia akan jadi macam ni. Kita jalan-jalan dekat Blok M Square. Sebab tengok dekat TikTok dia orang kata tempat ni macam banyak kedai makan. So we try to find kedai makan kat sini lah. Tapi tak tahulah dia macam dah buka ke belum. Sekarang ni menunjukkan pukul 9 lebih macam tu. Tadi kita orang tanya apa ada guard tu, and then dia kata area sini belum buka lagi lah. Maksudnya pukul 10 buka. Oh dia pun cantik ni, Filosofi Kopi. Pak sini sekejap sementara tunggu buka. Let's go. Oh, project. Oh, nice. Okay, ini dia punya kedai. Filosofi Coffee. Ini butterscotch latte. And Azim order apa ini? Caramel latte. Kita tengoklah dia sedap ke tak dengan Zeus. So pada saya Zeus paling sedap lah sebab butterscotch. Okay lah. Kena mana ada orang makan dengan biskut. Isyik betul. Kat Korea pun buat benda sama. Ya tu. Cantik. Kahat biru, Levi's biru. Ambil akal lain. Ambil printed. Lelaki kalau shopping lagi complicated. Macam Azim ni memang complicated sangat. Nak lunch dekat Remboyland. Kita kena try benda-benda viral sebab kita FOMO. Nice. Kedai dia.
order nasi putih, ayam penyet kegemaran Fair dan juga bahagian peha. Nasi bakar apa? Nasi bakar daging hijau. Daging hijau. Tak kering. The most randomness things happen today is Azim ajak tengok wayang. Satu Peronakan apa benda? Satu anak 7 peronakan. Dia kata, "Jom tengok wayang, kita ada buat apa?" Tapi ni sedap. Day 5, hari ni kita orang akan balik ke Malaysia. Pagi ni kita orang nak cari breakfast. Ni tengok muka dia. Okay. Orang lokal ya kamu? Iya, lokal. Cari breakfast, lepas tu naik atas tu check out, and then kita orang gerak airport terus. Kata lapar tadi. Okay, bye-bye. Good morning, sunshine. Kita hari ni macam lokal lah. Tak ada becak lah. Mana? Ini kata je. Ni pun nak naik beca pula. Tu pergi belakang ni. Cik lawa belakang ni. Mereka laju-laju lah tak sini. Takut tu. Azim drop by untuk beli kopi. Kopi untuk RM8,000 je. Okay, makasih. Always want to buy point coffee here, tapi on the last day barulah kita dapat beli sedap Tadi kita jalan-jalan, lepas tu kita nampak ayam goreng Sawardi. I saw this one dekat TikTok. Kita makan pukul 10. Buka apa? Kita berada di ayam goreng Suharti Mas Mansur, because I saw on TikTok orang kata sedap, so kita kena try lah benda-benda sedap ni. Apa pun air mineral dulu, sebab tadi saya dah minum point coffee hot. Dah kenapa aku minum hot, sekarang ni aku 20 dah. Itu apa ni? Jasmine tea kan? Ya ke? Lebih kurang lah. Wangi-wangi dia try. Sikit, satu sip. Jasmine tea. Okay, ni tadi kita order ayam set A. Set A. Sambal dia sikit, tapi kita dah minta extra dah. So ada pisang. Dia coba. Okay? Ya, you rasa kriuk-kriuk dia. Okay lah. Okay, kicap. Okay, we are done makan dekat sini. Okay lah, dia punya rasa kan 7/10 dia okay lah. Tapi I still miss ayam gepuk Tok Global. Ayam gepuk Tok Global section 13 Shah Alam. Shout out, paling sedap ya. Now kita tengah jalan untuk balik ke hotel. Sebab pagi ni kita macam just random jalan je. Kita tak tahu pergi mana. Okay, baik korang. Sebab bahaya nak pegang kamera tepi jalan macam ni. Kita orang dah sampai airport, because hari ni kita orang akan balik Malaysia. Tapi flight kita pukul 6.30, 6.40 macam tu. And kita orang tadi try untuk check in the luggage, tapi dia kata macam tak boleh sebab it's too early. So kena tunggu orang pukul 3 macam tu baru boleh check in the luggage. Tengah tunggu, kita order nasi goreng. Tak tahu lah macam apa. Aku macam lapar teruk sekarang ni. Ini dia. Kalau korang boleh tengok, ada nasi goreng. Macam biasalah kita order nasi goreng. Tapi ayam penyet, tak nak lah ayam penyet sebab tadi dah makan. Kita order ni. Buat kerja dia, I don't know. Bye-bye. Sekarang menunjukkan pukul 4.25 and kita dah check in kat dalam. Tengah tunggu flight kita 6.40 Barai. Thank you for watching guys, and kalau nak subscribe lah kat bawah. Kita tak paksa pun. And video follow, ketik like. Follow, ketik like. And Jakarta was fun. Nasi goreng was lit. Kita orang insyaAllah akan visit lagi next year. Betul? Okay, bye korang. Itu dia guys, video menarik daripada channel ini yang memaparkan tentang keindahan tempat wisata Indonesia. Masya Allah guys, jika anda lihat tadi, wow, pemandangannya guys, suasananya itu memang tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Guys, jika anda ingin merasakan pengalaman yang
seperti ini, seperti YouTuber ini, pastikan anda persiapkan diri, masa anda, uang anda untuk pergi ke sini. Satu hari nanti, apa kata kita ramai-ramai datang ke sini, menurunkan budaya, bahasa dan juga keramahan orang Indonesia. Jangan lupa like dan komen channel ini. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama semuanya.